Okey, BC300 ni kalau orang tahu dia punya keajaiban memang tak boleh diterima kadang-kadang tu. Tapi dengan izin Allah, insya-Allah menjadi. Kita ada satu kes tu dekat Gombadak Terengganu Ada seorang mak ni dia gunakan BC300 sebab suami dia ada masalah koma tak sedarkan diri. Beliau guna BC300 ni sapu seluruh badan suami dia dalam masa 3 hari dekat hospital tu. Alhamdulillah suami dia sedar balik dan boleh berjalan. Tapi ada cerita di sebalik tu tau. Ceritanya selepas tu family dia orang ni jadi pengamal BC300 lah, pengguna tega BC300. Rupa-rupanya dekat kawasan rumah dia orang tu, rupanya kawasan Kutu Babi Kutu Babi. Kalau orang Kelantan dia panggil Pirah. Okey, dekat kawasan rumah dia tu ada kutu babi. Jadi anak-anak dia ni biasa kena gigit dengan kutu babi tu. Kutu babi ni kalau sekali dia gigit memang susah nak leraikan. Dan plus bila dia dah gigit tu memang sakitnya berhari-hari, kadang makan berminggu baru boleh sembuh. Tapi one day mak dia cuba sapu dekat anak dia yang terkena gigitan kutu babi ni lah. Yang ajaibnya selepas sapu BC300 ni kutu babi tu dia punya cengkaman tu terlerai dengan sendirinya. Dia jadi macam lemah macam tu. Lepas tu tempat yang digigit tu bila disapu dengan BC300 sekejap je baik. Lepas tu dah tak sakit lagi. Saya dah terima banyak feedback untuk masalah ni. Yang terbaru saya punya ejen dekat Kuala Krai tu dia bagi tahu macam tu juga. Dia bagi tahu ada seorang budak ni terkena gigitan kutu babi tu lah. Lepas tu bila sapu je dia jadi tanggal terus dan tak sakit lepas tu. Okey, siapa yang dekat rumah dia memang kawasan kutu babi tu, eloklah ambil BC300 ni sebagai first aid. Yang mana ada kucing tu memang benda ni suka hinggap dekat kucing. Pirah ni dia suka hinggap dekat kucing. Jadi anak-anak kita yang main kucing tu kadang-kadang terkena juga. Jadi jadikan BC300 ni sebagai penyelamat anda dengan izin Allah.